Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua. Hari ini kami akan membincangkan tajuk penguasaan literasi dalam kalangan guru merangkumi 3 perkara utama, iaitu yang pertama, kepentingan literasi kepada guru, cabaran dalam pengajaran literasi dan langkah awal sebagai bakal guru PPI-SMP. Saya akan memulakan perbincangan dan seterusnya memberikan giliran kepada ahli kumpulan saya. Soalan pertama saya akan tujukan kepada Adam Danish. Mengapa penguasaan literasi penting kepada seorang guru? Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Pada pandangan saya, penguasaan literasi amat penting kepada seorang guru kerana guru ni merupakan contoh dan rujukan kepada murid dalam penggunaan bahasa. Guru juga perlu menguasai literasi yang dapat menyampaikan isi pelajaran dengan jelas, tersusun dan mudah difahami. Khususnya penguasaan literasi dapat membantu guru membimbing murid dalam kemahiran membaca, menulis dan berfikir secara kritis agar murid itu mampu memahami serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Okey, baik. Untuk soalan kedua saya akan tunjukkan kepada Adam Haris. Soalannya berbunyi, cabaran guru dalam mengajar literasi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Okey, baiklah, untuk cabaran guru dalam mengajar literasi ialah antara cabaran utama dalam mengajar literasi ialah tahap penguasaan murid ini mempunyai tahap yang berbeza-beza. Antaranya adalah murid masih lemah membaca dan menulis, menyebabkan guru perlu meluangkan lebih masa untuk memberi bimbingan secara individulah kepada murid yang mempunyai masalah tersebut. Terima kasih. Saya kira Anas Afizi, betul? Ada soalan ataupun jawapan tambahan daripada cabaran dari sudut murid dan maafkan saya, cabaran tambahan dalam pengajaran literasi bahasa. Okey, baiklah. Cabaran seterusnya ialah kekangan masa dalam pengajaran. Sukatan pembelajaran yang padat menyebabkan guru sukar memberi fokus sepenuhnya kepada penguasaan literasi seseorang murid tersebut. Selain itu, guru juga berhadapan dengan kekurangan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik, terutamanya bagi murid yang lemah dalam literasi. Okey, saya ingin bertanya kepada Abu Zah pula, apakah cabaran dari sudut murid dan persekitaran pula, Abu? Baiklah, selain cabaran yang telah dinyatakan, latar belakang murid yang berbeza turut mempengaruhi literasi mereka. Murid yang kurang pendedahan membaca di rumah biasanya menghadapi kesukaran dalam pembelajaran literasi di sekolah. Persukaran pelajaran yang kurang konduktif juga boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran literasi oleh guru. Untuk soalan yang terakhir, saya tunjukkan kepada Adam Haikal. Apakah cadangan langkah awal sebagai bakal guru PPI-SMP? Terima kasih moderator. Jadi sebagai bakal guru PPI-SMP, langkah awal yang boleh diambil ialah memperkukuh penguasaan literasi ini sendiri terlebih dahulu, termasuk kemahiran membaca, menulis dan berfikir secara kreatif. Selain itu, bakal guru juga perlu mempelajari pelbagai kaedah pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan agar murid ini lebih berminat untuk mempelajari literasi. Okeylah, sebelum penutup bicara, sebagai perbandingannya, kepentingan penguasaan literasi memberi tumpuan kepada peranan guru sebagai penyampai ilmu yang berkesan, manakala cabaran pengajaran literasi pula lebih berkait dengan perbezaan tahap murid, kekangan masa dan persekitaran. Namun begitu, langkah awal sebagai bakal guru PPI-SMP dapat menjadi penyelesaian kepada cabaran tersebut kerana guru yang bersedia dari segi ilmu dan kemahiran mampu mengatasi masalah pengajaran literasi dengan lebih berkesan. Secara kesimpulannya, penguasaan literasi merupakan elemen asas dalam profesion keguruan ini. Walaupun pelbagai cabaran wujud, guru yang bersedia dan berpengetahuan mampu melahirkan murid yang ceria literasi dan berdaya saing. Saya kira setakat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.